Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah video iaitu tugasan 2 BMMB 1144 yang bertajuk Pantun Melayu dalam era digital masih relevan ataupun sudah dilupakan. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan diri. Saya Farisha Ina binti Syukri. Saya Intan Ainatasha binti Mahasan. Dan saya Nurul Airaudah binti Bahari. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan isu budaya yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa melalui penggunaan pantun 4 kerat dalam masyarakat Melayu. Burung merbah terbang ke sana, singgah sebentar di pohon keladi. Warisan bangsa penuh bermakna, pantun Melayu penyeri budi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kita terfikir mengapa masyarakat Melayu dahulu gemar berpantun ketika berbuat? Adakah sekadar hiburan atau sebenarnya mempunyai nilai yang lebih mendalam? Bunga melur tumbuh berseri, mekar indah di tepi laman. Santun tutur cerminan diri, menjadi amalan sepanjang zaman. Pantun bukan sekadar susunan kata-kata yang indah. Pantun merupakan salah satu medium kesantunan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nasihat, teguran dan penghargaan secara sopan serta berhemah. pergi ke pasar membeli ikan, singgah sebentar membeli pegaga. Jika pantun semakin dilupakan, hilanglah satu warisan berharga. Namun begitu, dalam era digital masa kini, penggunaan pantun semakin berkurang diamalkan terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, kumpulan kami akan membincangkan isu budaya berkaitan penggunaan pantun 4 kerat sebagai medium kesantunan berbahasa serta cabaran mengekalkannya pada masa kini. Aduh, tak siap lagi ni. Tasha, aku balik. Ingat aku cepat. Awak boleh minta dengan sopan kau. Alah, zaman sekarang ni, siapa je guna bahasa sopan sangat? Sebab itulah budaya kesantunan sekarang semakin hilang. Dulu, orang Melayu menggunakan pantun untuk menyampaikan maksud dengan lebih sopan. Pantun sebagai lambang kesantunan berbahasa. Pantun merupakan salah satu puisi tradisional Melayu yang diwarisi sejak turun-temurun. Pantun bukan sekadar karya seni, malah menjadi medium komunikasi yang menunjukkan kebijaksanaan dan kesopanan seseorang. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu menggunakan pantun ini untuk menyampaikan nasihat, teguran dan penghargaan secara halus. Melalui penggunaan bahasa yang indah, seseorang dapat menyampaikan mesej tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sebagai contohnya, anak rusa lari sekejap, sesat diburu di hujung desa. Jika berkata, biar beradab, agar dihormati sepanjang masa. Pantun ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga tutur kata ketika berkomunikasi. Nasihat disampaikan secara lembut dan tidak bersifat menghukum. Selain itu, pantun turut mencerminkan nilai budaya Melayu yang mengutamakan adab, hormat menghormati dan budi bahasa. Oleh sebab itu, pantun dianggap sebagai salah satu bentuk kesantunan berbahasa yang masih relevan sehingga hari ini. Dah lambat dah ni. Tasha, sorry saya lambat. Kau ni selalu lambat lah. Tak tengok ke sekarang kau apa? Tapi saya datang cepat kan.
Nampak sangat Ayu terputus hati dengan kata-kata Tasha tadi kan? Aduh, dah lambat dah ni. Tasha, maaf, saya terlambat. Awak ni selalu dah terlambat lah. Tak apalah, duduk dulu. Saya ada pantun tau untuk yang macam awak ni. Burung tempua terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon senang. Datang lewat bukan dipuji, datang awal lebih bermakna. Betul juga. Lepas ni saya akan cuba datang lebih awal. Kat sini kita boleh nampak kan, pantun membantu kita untuk menyampaikan teguran dengan lebih berhemah. Pantun sebagai warisan budaya Melayu. Pantun merupakan salah satu puisi tradisional Melayu yang diwarisi sejak turun-temurun. Pantun bukan sekadar karya seni, malah menjadi media komunikasi yang menunjukkan kebijaksanaan dan kesopanan seseorang. Pantun bukan sahaja digunakan dalam komunikasi harian, malah ia menjadi sebahagian daripada identiti budaya masyarakat Melayu. Pada zaman dahulu, pantun sering digunakan dalam majlis perkahwinan, adat istiadat, pertandingan dan perbualan harian. Penggunaan pantun menunjukkan tahap kesopanan dan kebijaksanaan seseorang dalam berbahasa. Contohnya, pergi ke sawah menanam padi, singgah sebentar membeli ikan, hormat menghormati sesama diri, menjadi amalan dalam kehidupan. Pantun ini menekankan kepentingan sikap hormat menghormati dalam masyarakat. Namun begitu, perkembangan teknologi dan media sosial telah menyebabkan penggunaan pantun semakin berkurangan. Ramai remaja lebih gemar menggunakan bahasa singkatan dan bahasa rojak berbanding pantun. Jika keadaan ini berterusan, generasi akan datang mungkin hanya mengenali pantun sebagai topik dalam buku teks dan bukan sebagai budaya yang diamalkan dalam kehidupan sebenar. Oleh itu, usaha memelihara pantun perlu dilakukan supaya warisan budaya ini tidak pupus ditelan zaman. Ayu, Tasha, macam mana kita nak tarik perhatian remaja terhadap pantun ya? sekarang kan zaman dah berubah. Kita boleh guna AI seperti ChatGPT. Oh, jap saya cuba hasilkan pantun tentang kesantunan berbahasa lah guna ChatGPT. Boleh? Cuba. Wah, rupanya teknologi juga boleh memartabatkan bahasa Melayu. Ya. Cabaran dan langkah untuk memartabatkan pantun dalam era digital. Walaupun pantun mempunyai nilai yang tinggi dalam budaya Melayu, penggunaannya semakin berkurang dalam kalangan generasi muda. Antara cabarannya ialah pengaruh media sosial yang menggalakkan penggunaan bahasa ringkas dan tidak formal. Selain itu, ramai remaja menganggap pantun sebagai sesuatu yang kuno dan tidak sesuai digunakan dalam kehidupan moden. Namun, pantun sebenarnya masih boleh dipelihara dengan bantuan teknologi digital. Sebagai contoh, platform seperti TikTok, Instagram, YouTube boleh digunakan untuk menghasilkan kandungan kreatif berasaskan pantun. Selain itu, teknologi AI seperti ChatGPT juga boleh membantu pengguna menghasilkan pantun dengan lebih mudah dan cepat. Dengan cara ini, pantun dapat diperkenalkan semula kepada generasi muda dalam bentuk yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Antara pantun yang dapat menggambarkan kepentingan memelihara budaya berpantun ialah indah sungguh bunga melati, tumbuh mekar di tepi laman. Santun bahasa cerminan diri, jadi amalan sepanjang zaman. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan pantun terus hidup sebagai warisan budaya dan media kesantunan berbahasa masyarakat Melayu. Bunga melati di tepi laman, harum mewangi sepanjang hari.
Pantun diwarisi zaman berzaman, lambang budaya, tinggi pekerti. Burung temua bersarang rendah, hinggap sebentar di pokok kelapa. Walau dunia semakin berubah, pantun Melayu jangan dilupa. Pulau Pandan jauh ketara, Gunung Daik bercabang 3. Jika warisan terus dipelihara, pantun kekal sepanjang masa. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Bye!